Nak tak nak, trader tu kalau nak buat profit, dia memang kena belajar market structure. Trader ni selalu ada masalah untuk tentukan trend. Bila buy, harga jatuh. Bila sell, harga naik. So, saya nak tunjukkan cara untuk kenal pasti market structure, buy dengan sell dengan cara yang paling mudah. Kalau tengok dekat sini, kita bermula dengan market structure buy dulu. Warna hijau ni adalah market structure buy. So, apa syarat untuk jadi market structure buy ni? Dia kena bermula dengan point yang paling low, iaitu point A ke point B. Yang selalunya point A ke B ni adalah bermula dengan candle berwarna hijau. B ke C ni adalah berlakunya pullback. Dan pullback untuk market structure buy mesti candle berwarna merah. Dan C ke D adalah tak kisah warna hijau ataupun merah pun boleh. Tapi dengan syarat dia mesti kena break high point B. Kalau contoh dia tak break high point B, dia sama level dengan point B ni, kita tak boleh katakan dia dah jadi market structure buy. Dia belum jadi lagi market structure buy. Dia kena break point B at least satu point pun, baru boleh kita katakan dia jadi market structure buy. Untuk market structure sell pula, selalunya kita akan bermula dengan point A, iaitu point yang paling high. Point paling high ni kita akan ambil dengan candle berwarna merah. Point A ke B adalah candle warna merah, B ke C mesti candle berwarna hijau, dan C ke D tak kisah candle warna hijau ataupun merah pun boleh. Janji dia kena break low point B at least satu point. Kalau sama level tak dikira lagi sebagai market structure sell. Dia kena break at least satu point ataupun lebih, baru kita katakan dia sebagai market structure sell. Dan market structure ni dia boleh jadi at least 3 candle. At least 3 candle lah macam ni. So contoh macam tadi saya bagi tahu, market structure buy bermula dengan candle warna hijau. So kita tandakan ya, A, B, C ke D. C ke D mesti candle pullback. Candle pullback untuk market structure buy mesti warna merah. Dia tak boleh hijau. Kalau hijau tak sah, tak jadi, tak dikira. Lepas tu point C ke D mesti kena break high point B, at least satu point. Kalau macam ni kira dah break lah. So baru kita katakan ini adalah market structure buy. Untuk market structure sell pula macam ni. Dia perlu bermula dengan candle berwarna merah. Iaitu kita ambil point A dia sebagai point yang paling high. High ke low, A ke B, B ke C mesti candle pullback. Candle pullback untuk market structure sell mesti berwarna hijau. Dan C ke D, C ke D ni dia kena break at least one point. Kalau dia tak break point B ni, tak dikira market structure sell. Tak sah lagi lah. Kalau macam ni dah break, so baru boleh dikira sebagai market structure sell. Okay, ini secara asas market structure sell. Jom kita tengok contoh market structure buy dekat dalam chart. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini adalah point A, B. B ke C ni mesti kena ada candle pullback, iaitu candle warna merah ni. Kita tarik sampai low, dan C ke D dia kena break high point B ni. So macam ni dia dah break lah. So dah jadi market structure buy. So bila dah jadi market structure buy, apa akan jadi? Selalunya market akan bergerak menaik lah. Barulah kalau kita buy akan untung. So jom kita tengok contoh untuk market structure sell. So untuk tandakan market structure sell ni, kita ambil point high dan bermula dengan candle berwarna merah. Point A ke B sampai yang paling low. Kita tengok yang paling low kat sini warna hijau ni kan. Okay, ini adalah point A ke B. B ke C mesti candle pullback. Candle pullback untuk market structure sell mesti warna hijau. At least satu candle warna hijau. Kat sini ada berapa? Ada 3 candle warna hijau. So okey lah. So kita tarik point B ke C sampai paling high macam ni. Okay, point C ke D, dia kena break low point B. Low point B ni lah, at least satu point. Kalau kita tengok kat sini, dia dah break lah. Lebih daripada satu point. Macam ni. Kita nampak kan. So selalunya bila dah ada market structure sell, pergerakan market akan menurun. So waktu ni trader akan dapat minimalkan risiko loss dan boleh trade ikut trend semasa. Kalau anda nak lagi banyak tips tentang trade FCPO, boleh klik like, komen dan share Pakar Chart.